Siapa cakap your first home has to be your dream home? Real talk, your first home is more about starting daripada perfect. Korang nak step into the property game, not terus beli mansion macam dalam drama semua. Rumah pertama ni should be about what you can afford now, bukan apa yang korang dream of in 10 more years. Bukan rumah pencen korang. Mulakan dengan yang praktikal, rumah yang sesuai dengan bajet, location yang convenient, and yang penting korang boleh selesa duduk. Terutama untuk yang masih single, korang kena ingat, bila dah kahwin, dah dapat anak, confirm korang nak upgrade kan? The goal is to invest smart and buat rumah pertama ni sebagai stepping stone. Maybe nanti korang boleh guna sebagai rental income atau jual bila market dah naik. The first home is a step, bukan final destination. Your dream can wait. Yang penting sekarang is korang start somewhere. So remember, first home tak perlu perfect. Start dulu, dream big later. Apa plan korang untuk rumah pertama? Share in the comments and follow untuk more property tips. Assalamualaikum.